Boleh, slow. Bergegar otak aku. Dia berat tu. Okey dah, start. Settle. Okey, kau depan. Salah tu. Nantilah aku ada duit nanti, ada banyak sponsor, banyak viewer, followers banyak-banyak. Aku beli SJ Cam. Boleh, slow. Bergegar otak aku. Dia berat tu. Handphone kan. Bergegar otak. Ya tu. Macam benda sini. Oh. Ya. Oh, belakang kedai pun kelas ini tak? Dan geng banyak pula. Ni geng mana ni? Tak tahu. Dia orang kan nak kacau pun. Ni kalau kita bawa barang, jakut lah. Kalau kena segah pun dia boleh tahan kat lagi je. Dia pun risau lah kalau kita ada barang. Abang aku selalu berdepan tu. Boleh ni ni. Dia orang sampai minggu lepas sampai Sungai Dengkil. Sampai Dengkil? Sungai Dengkil. Sungai Dengkil. Tengok orang mancing ke patin banyak gila tu. Dekat Kalimantan tu ke? Dia orang kaya sampai ke sana lah lepas. Lepas tu U-turn mana? 40 kilo. Dia orang ada loop lah, pusing. Tah mana lah aku tak tahu pun. Lalu tepi-tepi sungai tu? Ni tadi kita nampak masa kita keluar tu. Lari ni buat dia orang tu. Ya. Yang naik ramai-ramai ni. Ada tengok kau tu. Tasik. Ni, flag Selangorku. Ni flag Selangor aku. Cyber South Dengkil. Dah ramai dah orang masuk ni. Ramai lah. Dia orang lagi lah. Masuk dalam hutan tu. Aku masuk separuh. Lepas tu aku pusing balik. Asal? Macam seram dalam hutan tu kan. Seram. Tak tahu kau dah sampai alam lain ni. Madam ke? Kau seorang-seorang. Kalau berdua tu lain cerita. Seorang boleh balik. Alam lain sekian hal. Tiba-tiba kau benda datang depan tu. Apa ni? Habis kau. Kau jangan. Dia dah masuk hutan dah ni. Nah sini hutan simpan Cyber South lah. Ya. Sebelah kanan ni. Hutan simpan Cyber South. Sebelah kiri. Apa tu? Ni ambil balik rumah kita. Tasik Cyber South. Itu aku pergi sana lah. Masuk. Jalan boleh. Boleh je tapi hutan lah. Tak apa, kita berdua okey lagi. Dia punya tu boleh keluar pergi taman kat Dengkil tu tak? Taman kalau ikut kat map lah. Kau follow map ke? Tak lah, kalau tengok Google Map tu lah. Tapi sebab aku seorang-seorang kan. Risau lah. Sebab jalan ni makin lama makin kecil je. Macam ni besar kan. Depan je yang kecil je. Kita try tengok pusing. Sepatutnya kita lalu ke belakang tadi sampai. Tapi kita try untuk jalan baru. Tak tahu bagaimana, kita mencuba saja.
Ikut laluan tayar lori je. Ikut laluan tayar lori. Ha. Kita belum lagi sampai ke tahap yang mencabar. Depan ni dia jadi sempit dah. Ya, kau pergi depan lagi lah. Depan ni. Dah tengok tepi kanan ni air kan. Kalau aku tak masuk sini, risau aku. Buat motor. Aku rasa dia macam pergi ke UiTM kot. ATM ke? Kau tengok tasik ni. Macam dia patah balik pergi UiTM. Sampai depan ni aku return dah tu. Tak dia mengalir ke sana. Oh, ke sana juga. Tak tahu sembus. Saya berjaya. Masak. Pisang. Oh, sejuk. Gedok ke? Kita bukan nak main off-road sangat pun. Cuma kayuh je. Kayuh duduk jalan ya? Jalan je. Tak ada nak main off-road pun. Cuma nak tengok jalan ni bagaimana. Belum ni tak pernah lalu. Jauh kan ni? Ke mana ada ni? Mesti ada apa nama? Ditembus kat mana-mana ni. Bunyi suara orang kat mana? Budak-budak ni. Tengok. Tasik dia. Oh, becak ban. Tuan dengan aku budak. Lalu je kat ni. Ayah. Ya. Woi, robah sampah kat sini. 40 pusat sampah. Bakar gitu ke? Baju-baju. Jaket. Pakcik tu tadi masuk ikut mana? Itu tu. Mesti ada jalan masuk ni. Macam jalan besar kan? Apa? Kita tengok dia sampai mana. Sama je bawah atas. Sedikit berbukit. Kita kena tukar gear. Ada sikit berbukit. Belum bukit. Belum lagi. Ni dah ada jalan dah ni. Ni keluar ke mana? Gimana ni? Dia tengok Google Map dia. Tengok map. Tapi tu nampak ada jalan macam jalan besar. Depan tu. Itulah. Tapi takut jalan tadi bangunan. Power. Nanti ada masa kita review basikal ni. Basikal ni kalau tak ada 40,000 ni kau tak payah cerita. Mana? Ini cam murah. Tak ada. Kau jangan percaya cakap owner dia. Ini cam berapa ratus je. Tak ada. Agak-agak berapa ratus. Berapa ratus je cam ni. Lepas tu jalan besar. Ni cara berapa ratus. Tak banjit. Tak banjit. Sama cam dengan ni. Lebih kurang ke? Ada. Kau tengok dia punya fork tu. Dia bergenjut-genjut tadi. Fork dia tukar. Haram. Tak bergenjut dia. Bergegar otak aku. Fork dia tukar. Sekejap. Nak buka map lah. Biar map kan. Kalau ikut kat sini. Kita sekarang kat sini kan. Ni keluar ke Taman Jet tu. Bukan Dengki Sepang. Aku pun tak tahu Taman Jet tu kat mana. Kan Jeriki. Lepas tu jemput lah yang besar. Lepas tu boleh balik UiTM balik. Jalan UiTM tu jalan besar lah. Nanti kita keluar dekat. Tak apa, kita tengok dulu. Ini kalau kita sampai tempat mana-mana pun kita redor je lah. Betul tu. Masing-masing buta kayu. Betul ni jalan besar. Tak tahu dia besar. Okay, let's go! Oh, dalam ni Tafiz. Tu hijau tu Tafiz. Tu, Tafiz.
Apa dia? Tahfiz. Tafis. Ha. Oh. Oh, ada tafis dalam tu. Ada tafis. Depan ni mendaki eh. Jom kita tengok kita keluar sampai mana. Sedikit membukit. Tu je. Sempang jalan. Tapi tak tahu jalan mana ni. Ya. Ke sana ke mana? Kiri Kiri ke kawasan perumahan kot. Taman Jet. Oh, degil Taman Jet. Kita sampai Sepang ah. Kita dah sampai Sepang ke? Sampai Dengkil. Sepang lah Dengkil. Oi, itu dah gila shortcut tu. Sampai Sepang. Taman Intan. Taman Intan. Ha. Taman Intan. Oh, kita keluar dekat ni. Sini. Ayah kata kasih ni. Jauh Ha. Oh, sampai ke sini. Oh, dia yang dalam ni lah. Oh, ni. Ke sana lah. Jalan je tu. Berhenti tepi tu. Kau nak terus ke kau nak U-turn balik? Kalau terus kita boleh. Jangan cinta tau. Terus depan. Kita masuk balik jalan tadi lah. Pusing balik tadi? Boleh. Sini tak tahu. Lagi banyak. Bahaya. Kalau nak ikut jambatan tu keluar dekat Shell tu. Lalu depan sana. Balik ke UiTM. Lalu kat Shell. Kalau Batan. Batan ni. Kita Shell ni. Shell masjid tu. Lepas tu ke kanan tu. Bila tu kanan. Lepas tu terus kita pergi DIY. Balik ke UiTM. Kita kanan lah. Kiri. Kan kiri lah. Kanan kat kiri. Kena ikut tadi boleh ke? Kita jalan tadi lah. Jalan tadi. Kita laju Pak Ibi. Viva. Sip lah. Viva dia laju. Laju gila dia keluar. Okey. Gerak. Okey. Kita masuk balik jambatan tadi lah. Jambatan tadi soalan balik lah. Soalan balik. Cross. Lain gear belakang. Motor. Oh, lari. Cepat. Oh. Aku risau benda tu lalu tu. Oh. Patah balik. Tak siap jalan tu. Jalan tu memang banyak lori. Kalau masuk ke kawasan kecil tadi tu mungkin lori tak banyak kot. Dekat Tapi depan jalan dia sempit lah. Tu dah okey lah. Kembali ke nature. Start minum. Boleh. Berhenti sekejap, minum dulu. Kita minum dulu. Ayah.
Kita santai-santai sajalah. Itu lah santai je. Jom kita sambung balik. Selepas kita jumpa jalan keluar, betul-betul ke jalan besar tempat lori. Patah balik. Ikut balik jalan yang kita lalu tadi tu. Tadi kita lalu sini ke? Ha? Kita lalu sini tu dia? Macam lain je. Betul lah. Ya ke? Mati ni. Bukan Bukan. Depan lagi kot. Dekat tadi kita keluar turun jalan Taman Masjid ke? Ha. Dekat signboard tu. Kita pula di Belair ni. Kan dekat terowong tadi kita keluar kan? Ke darjat depan sikit lagi? Bukan simpang ni kot. Bukan simpang ni. Tu dekat yang kilang biru, zinc biru. Zinc biru. Pelik ni daripada perumahan pula. Sebab tadi kita nak jalan terus je kalau dah keluar. Sebab kita nampaknya. Oh ya, betul. Kita lalu lagi. Zinc biru tu. Banyak perumahan belakang ni. Banyak. Ni betul. Lalu sini tadi. Kita dah pergi bukit tadi. Enam orang waktu tu bang. 6 orang. Kalau masih 6 orang lah. Kalau ada pun sebiji driver je lah. Dia pun relax je. Driver. Dia macam road bike tu. Tapi untuk masuk hutan. Oh. Woohoo! Mengikut ramalan kaji cuaca semalam, katanya pagi ni hujan. Alhamdulillah. Hujan lagi sedap. Lagi best. Tadi mana ya? Terus je. Terus. Ini kalau begini aku tak tahu lah. Rasa bala kata ITM kot. Sampai ITM kot. Tapi tak tahulah keluar ke mana. Masuk-masuk tak jangan keluar. Oh, 2 buang sampah kat sini. Betul kata silap-silap baju-baju kita hantar dalam tong-tong kan. Plastik tu sini campak lah. Diorang campak kat sini je. Kan yang tong kutip-kutip cycle kan. Oh, lari. Sabar. Sebaik kawasan nampak. Sebaik kawasan yang boleh silah. Ini kalau jumpa lagi dua tengah-tengah macam ni. Memang tak nak bersihkan tepi lah. Memang kesemak lah kita. Dah tahu jalan ni, malam-malam boleh lalu. Berani ya lalu malam Berani. Bawa apa S-Max? Bawa S-Max, bawa Wescal lah. Bawa malam-malam kan. Malam aku tak takut yang atas tanah ni. Ada dah pokok kan. Gila kita pergi tadi tak sampai 5 kilo pun. Mana? Pergi mana? Sampai sana tadi. Sekejap lah. Ni baru 11 kilo, 12 kilo. Sebelum rumah dia. Ni pot-pot mancing ni. Tapi pot ni tak ada orang sangat pun. Ikan apa ada? Tak tahu. Tapi kat Bukit Damar tu, aku pernah lalu. Ya, situ banyak. Banyak ikan? Banyak pot orang mancing. Oh, banyak orang mancing. Tapi aku tak pernah nampak orang mandi. Tak pernah nampak lagi. Tak pernah, sini tak pernah lagi. Tak tahu lah kalau bangla-bangla sini kan. Aku tak pernah nampak orang mandi.
Tu tasik yang depan kedai tu. Kat Shaulat tu. Oh, Tasik tu, tu. di Island. Ada yang belakang di island tu. Ha. Yang depan kedai 7E apa semua tu. Ha. Kan ada jogging punya pot tu. Kan Ya. tasik situ. Ada track jogging. Ada depan ni, depan kedai-kedai tu. Oh, diorang baru nak buat apa? Dah lama dah. Oh. Cuma situ Bangla jala ikan. Oh. Lambat. Jogging situ ni. Orang jala. Jala. Padahal situ tulis lah dilarang mancing. Dia tak mancing, dia jala. Dia macam Jam berapa? 8.48. Ya, Lagi balik 10 minit kapau. 9. Kita berbalik kepada tujuan asal kita. Tujuan asalnya nak pusing kita Mekah je. Tu. Apa? Biawak. Ha, tu dia. Apa dia nak kejar tu? Dia macam tengah. Apa dia nak kejar? Dia nak kejar kita lah. Tak. Ha, Dia takkan berani. Dah kena lenyek dah ekor nampak. Dia tak berani. Dia siap kena pijak dah ekor dia. Dia tak berani orang. Melainkan yang besar betul tu. Yang besar lengan macam tu memang lah. Datang yang besar macam kau. Kat office aku melambat lah. Pak office aku dah komodo. Tapi dia takut ganggu orang. Dia Takut takut motor. Oh. Aku bawa motor. Tarik kaki kasut dekat jalan. Berlari je. Itu komodo. Kau kena ailio dia virus. Dia. Beruk. Aku kena kejar kan beruk. Beruk. Kau acah dia. Dia pergi. Dia acah kau balik. Dia kejar. Apa? Lotong. Oh, lotong. Besar. Tinggi ni. Tapi kat sini tadi kita lalu tak nampak lagi sebarang bentuk jenis binatang kecuali yang biawak komodo tadi tu. Ada anjing tu lah yang. Oh, ini macam dah kena kepung ni. Dia dah macam dia dah kena kepung kan, tak dia pergi mana-mana. Airnya tu. Tapi kena lepas ikan kat tu. Tak tu nyamuk tu. Tu. Depan tu. Kapalnya korek. Tapi next time pun nanti jalan ni akan jadi jalan kan ni? Memang dia akan buka jalan nanti. Dia akan buka jalan ni. Ni kata kita tapak. nak terjadi dekat mana? Kita nak terjadi dekat mana? Tu lah tu. Makin jauh dah pergi ni. Makin jauh lah Oh. Kuih. Kuih, jangan tinggal aku kuih. Nanti dulu kuih. Itu pergi sana. Sepuluh jalan. Anjing ramai sangat. Patah balik. Oh, dalam tu. Jalan tu terus tahu. Tak tahu gimana tu. Yang kata pergi jalan baru Gang Muda tu. Oh, Gang Muda. Highway baru cross Gang Muda tu ke? Jalan pergi Gang Muda. Tapi jalan tak buka lagi. Ada yang lalu. Aku lalu tu. Macam, alamak. Masa depan tu banyak anjing. Tak apalah, balik lah. Next time boleh tu. Kalau kita dari rumah lagi terus boleh tengok mana. Ke sana boleh. Sini. Berbatu ni. Bergigau tak? Kapal korek. Kat sana boleh kot. Tembus sana kot. Oh, dia lalu kot dalam ni. Jalan tadi tu Yang tadi? Tak, jalan ni depan ni. Lah. Sampai ke kapal korek tu. Sebelakang tadi kot. Kita terus ke sana tu. Mungkin ada jalan ke sana kot. Oh, yang belakang tadi tu. Yang tadi tu. Rasa boleh tembus ke sana kot. Sebab aku tengok dalam drone, ada yang buat drone tu. Dia fokus kat kapal korek kan. Ada jalan memang pergi sana. Jalan tu dia baru buat tu. Dia baru tambun jalan kan. Sebab dengar cerita tu, kapal korek ni dia nak naikkan balik. Ya, Nak buat tempat redah. Nak jadi komersial. Tak tahu lah tu. Aku tanya dia, kapal korek tu function ke tak? Hidup ke tu? Hidup. Kan ada asap kilang ke view. Tak tahulah dia orang buat benda macam tak tahu lah. Alamak lori dah pula. Sini dah start jalan. Jalan ni dah start menggegarkan otak. Memang berjalan ni tak tahu mana yang okey.
Ni punca beralun jalan ni. Padahal tanah padat ni. Ha. Mana lah tempat yang clear tepi je. Stop Ni ya. juga. Ni stop tak? Stop. Ha, stop. Lori tak ada lalu. Nampak tu. Apa jadi macam tu? Tapak masjid. Nampak ada lori pula situ. Apa? Dia ambil side. Jalan besar. Tutup kamera sekejap. Dah sampai rumah. Pukul 10. Sebenarnya pukul 9 tadi dah sampai dekat kedai. Lepas tu kita makan dulu, makan minum. Lepas tu minum, balik daripada kedai. On the way balik ke rumah, baru perasan pancit. Tayar belakang pancit. Flat. Tak tahu sebab apa. Kena batu ke, kena paku ke. Tak tahu, belum check lagi. Nak kena check. Sampai sini dulu. Nak tengok check Breska apa masalah. Nak kena check dulu semua sekali. Agaknya jangan ada masalah besar. Okey. Jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.